Jom kita jalan. Kali ini kita pergi ke Cameron Valley Tea House nombor 2. Kami sampai awal pagi, jadi makanan hanya ada dessert sahaja dan juga air. Kita makan dulu waktu pagi sebelum kita pergi berjalan. Ini ialah fee untuk berjalan kaki, naik buggy atau ATV. Ini adalah tempat untuk berjalan sahaja. Nampak tak ruang berjalan tu? Untuk jalan ke kawasan ini, bayaran hanyalah RM4 sahaja untuk orang dewasa. Kawasan jalan ini agak luas dan juga agak panjang. Penat juga dah kalau hendak berjalan. Cantik pemandangan dia. Sekejap lagi kami akan tunjuk. Selain berjalan, kita juga boleh naik buggy ataupun hendak lebih challenging, kita naik ATV. Ini kaunter buggy berhadapan dengan kafe Cameron Valley. Ini baginya. Agak luas dan selesa. Jom kita turun. Buggy ni boleh muat lebih daripada 10 orang. Powerful buggy ni. Boleh turun, curam. Boleh naik pun curam. Sambil-sambil naik buggy, bolehlah tengok pemandangan yang cantik. Sekejap lagi kita akan memanjat ke pelantar yang ada tulisan Cameron Valley Tea tu. Okey, dah nak sampai dah ke tapak bawah valley ni. Dekat sini dah boleh duduk, piknik. Di sinilah stesen ATV dia. Siapa naik ATV boleh ke sini. Ada juga kafe. Ni kafe pertama. Nanti dalam depan sikit ada kafe kedua dan juga gerai aiskrim. Yang ni belum siap. Nampak gaya macam Papa Longsor. Ada playground kanak-kanak juga. Dekat sini juga ada sungai. Airnya jernih. Ambil gambar di sini pun lagi cantik. Ini kawasan pintu masuk untuk masuk ke berjalan kaki anak-anak yang nak naik bukit tu tadi. Yang kemah ni untuk tunggu bagilah bila balik nanti. Ini lori aiskrimnya. Ini kafenya. Ini kafe yang kedua lah. Tadi yang pertama. Ada sungai ni macam air terjun juga. Cantik. Air terjun buatan. Ada kawasan rehat dan makan yang banyak. Selesa. Jom kita memanjat ke tulisan Cameron Valley Tea tadi. Atas bukit tadi. Dia agak curam. Perlulah pakai kasut yang bersesuaian. Penat jugalah memanjat bukit ni. Ada banyak kawasan untuk ambil gambar. Nanti dekat puncak nanti ada satu kafe kecil saja menjual air. Kalau ada harga tu boleh beli dekat atas. Ini pemandangan daripada pondok yang tengah. Separuh daripada jalan yang memanjat tadi. Jom kita sambung memanjat lagi. Tinggi juga ni.
Di sini kita boleh nampak tea house kedua dan juga tea house 1, Cameron Valley. Okey, dekat sampai dah ke pelantar Cameron Valley ni. Nampak tak warna hijau tu? Itulah. Kafe ni. Kafe yang menjual air. Luas juga atas ni. Tapi kalau panjat tengah hari tu agak panas lah. Tapi kalau panjat awal pagi memang sejuk. Ini pemandangan daripada atas. Boleh nampak tea house 1, tea house 2, kilang teh. Dia punya estate, sungai, semua boleh nampak daripada atas. Ini ialah anak sungai yang turun daripada puncak tadi. Okey, kami dah turun ke bawah semula. Sekarang kami nak tengok sungai di tepi air terjun buatan tadi. Inilah air terjun buatan tadi daripada pandangan bawah. Siapa nak bergambar dekat sungai pun boleh. Okey, kami dah naik bagi semula untuk pulang. Untuk pulang, sana tu di kemah warna putih tu saja. Nanti bagi akan datang ambil lah. Ini kami duduk di betul-betul di belakang bagi. Boleh tengok pemandangan yang cantik. Enjoy the view. Semoga berjumpa lagi. Bye.